Awalnya budak ni sampai. Baru pukul 11.30. Awal sampai pun. Biasalah nak jadi pekerja cemerlang, kenalah awal. Duduk rumah boring lah. Malam ni kan malam minggu. Pergilah keluar pergi dataran dulu sebelum pergi kerja. Baru 11.30 lah. Malaslah aku. Kat dataran tu bukan ada apa pun. Iyalah tu. Kau ada bawa makanan tak? Aku lapar lah. Aku balik dulu lah. Dah pukul 12 hari. Okey, hati-hati. Bye. Jumpa esok. Okey. Aduh, apa masalah kereta ni? Time-time malam buta macam ni pula buat hal. Hei, takkan bateri kong dah? Baru 2 bulan lepas tukar. Hei, masalah. Ramai-ramai yang lalu ni tak ada ke yang nak tolong aku? Hei, seorang pun tak nak berhenti. Macam mana aku nak buat dengan kereta ni? Wan, ada kereta kat depan tu, Wan. Leha? Sudah. Mampus kita, Wan. Relax boleh tak? Leha? Ya Allah, Zaleha! Cik nampak tak macam mana kemalangan ni boleh berlaku? Saya tak nampak jelas tuan, tapi apa yang saya tahu, masa tu kawan saya ni nak balik dan mungkin kereta dia rosak. Okey, lepas tu? Dan masa tu ada beberapa orang yang tengah lumba. Berapa orang yang langgar mangsa ni? Kalau tak silap saya, seorang je tuan. Okey, baik. Korporal Hamzah? Ya, saya. Tolong hantar mangsa pergi hospital. Okey, baik tuan. Kita cari suspek ni sampai dapat. Baru kita tahu apa punca kemalangan ni. Saya rasa langkah pertama yang perlu kita buat, kita kena tengok CCTV sekitar sini, tuan. Ya, betul. Esok kita sambung siasatan. Cik, esok boleh tak datang pergi balai untuk buat report? Baik, tuan. Gila semalam, budak-budak ni lumba haram tak ingat dunia tu. Kenapa? Dilanggar budak perempuan tu sampai meninggal. Serius lah. Dengar cerita, kepala mangsa putus. Woish, mengerikan. Kat mana aksiden tu? Betul-betul dekat tol City 1 tu. Woish, seram mat. Kau semalam tak turun race ke, Din? Mana ada aku race semalam. Kereta aku rosak, aku tak turun pun malam minggu semalam. Nasib engkau baik lah, Din. Lepas ni, kalau nak lumba haram, beringatlah sikit. Selamat petang, doktor. Ya, selamat petang. Ada yang perlu saya bantu? Nama saya Rosli bin Roslan, doktor. Suami kepada Siti Saleha. Mangsa langgar lari. Banyak bersabar, Cik Rosli. Sekarang ni, pihak hospital tengah buat bedah siasat ke atas arwah isteri Cik Rosli. Dan sekarang ni, pihak bomba dan penyelamat sedang melakukan pencarian sebahagian anggota badan isteri Cik Rosli yang hilang. Anggota badan yang hilang. Bahagian mana, doktor? Kepala. Kepala isteri Cik Rosli hilang semasa kejadian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cari kat atas-atas tu. Kot-kot ada jumpa. Sama dengan Samsul? Ya, tuan. Pergi cari kat ujung belah kiri tu. Cergas sikit. Baik, tuan. Cari cepat sikit sebelum hujan turun. Makanan memang lagi sedap jika dikongsi dengan yang tersayang. Kami dah cari merata tempat, tuan, tapi tak jumpa. Saya pun dah cek kat atas bukit tu, tuan. Tapi tak ada tanda-tanda jumpa anggota badan mangsa. Saya pun dah cek kat tepi sungai ni, tapi kami tak jumpa apa-apa, tuan. Tak apalah, kita sambung pencarian kat tempat lain. Kita kena cepat sebelum hujan turun. Kat mana lokasi seterusnya, tuan? Empangan Desert. Saya percaya anggota badan mangsa yang hilang hanyut ikut arus sungai ni. So, semua boleh gerak sekarang. Baik, tuan. Baik, tuan. Ayo, sorry lah. Saya pun tak boleh teman you lah. Sebab saya pun ada kerja, Aduh, rasa seram pula ni malam-malam nak hantar jenazah. Dah lah jauh. Alah, you hantar saja, mah. Tak ada apalah. Okeylah, aku gerak dulu lah. Apalah punya jantan penakut. Jantan tak ada telur.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Mana malam ni kita cap? Entahlah. Apa masalah budak ni? Tak boleh bawa elok sikit ke? RX-7 ingin mencari lawan. Ada yang nak try ke? Tu, lawan kau dah sampai. Lah, jom. Ciao. Mohon perhatian semua, tolong bagi kerjasama berhentikan kenderaan anda sekarang. Jangan lari. Kan dah sangkut. Kau nak lari mana? Ampun cik, tolong lepaskan saya cik. Saya tak buat apa pun kat sini. Saya isi minyak je cik. Berhentikan kenderaan anda sekarang. Berhenti. Standby, suspek dah masuk rangkap. Baik tuan, ready. Sepandai-pandai kau lari, kau mesti akan kena juga. Turun. Ampun cikgu. Turun lah. Aku kira sampai 3. Okey, saya turun. Memang tak seri Sekarang semua ikut kami pergi balai. Janganlah cik, tolonglah lepaskan saya cik. Tak payah banyak tapi ya, kau ikut je lah. Jenazah dah sampai. Kau banyak bersabar, Rosli. Allah lebih sayangkan Zaleha. Terima kasih, Hedi. Jom semua. Tolong angkat jenazah. Jom. Elok-elok sikit angkat jenazah ni. Sebab jenazah ni tak sempurna. Mael dengan Zul pegang kaki jenazah. Okey. Yang lain pegang badan jenazah. Elok-elok sikit. Bawa slow-slow pun tak apa. Takbir. La ilaha illallah. 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 Lain macam suasana malam ni. Tak macam biasa. Harap-haraplah tak ada apa-apa, ya Allah. Macam ada suara orang minta tolong. Ada apa pun? Ya Allah, setan, tolong! Berdasarkan pengakuan tertuduh, Mahkamah memutuskan hukuman penjara seumur hidup ke atas Ridwan bin Jamil atas kesalahan melanggar seorang perempuan sehingga meninggal dunia di Jalan Lebuh Raya City Desert pada 27 Ogos 2023 tepatnya jam 12 malam. Okey encik, boleh bawa suspek masuk lokap. Jalan. Gila-gila lah Mat. Sekarang kampung kita ni dah tak aman. Kenapa? Alah, kau takkan tak tahu aksiden yang meninggal hari tu dekat Tol City 1 tu. Dengar cerita, arwah mangsa putus kepala. Ya ke? Dan sekarang, mangsa tu jadi hantu. Iya ke? Mana kau tahu? Alah, semua orang tahulah. Orang yang duduk dekat City tu semua orang tahulah. Tu, kawan arwah tu yang kerja kat tol tu. Tiap malam dia kena ganggu sampailah dia berhenti kerja sekarang ni. Sebab ni lah. Sebab hantu arwah tu. Dengar cerita, mangsa tu, hantu tu, dia cari kepala dia. Sampai sekarang tak jumpa kepala dia tu. Seram pula aku ni. Kau tengah malam macam ni, kau nak cerita hantu pula. Jap. Aku macam ada dengar orang berjalan lah. Kau dengar tak? Itulah, aku pun dengar juga. Tapi tak ada pun. Dah lah, jomlah balik. Jom lah. Alah, kau ni penakut lah. Awal lagi, lepak lu. Sebab boleh. Saya tak minta apa-apa pun dari abang.
Satu je yang saya minta. Apa dia? Tolong cari kepala saya, bang. Kepala. Kat mana abang nak cari, Zaleha? Tak kisah kat mana pun, abang. Selagi tak jumpa, selagi tu kematian saya tak tenang, abang. Saya menderita, abang. Tolong, Leha. Leha? Leha? Zaleha! Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosa isteri saya, ya Allah. Tempatkanlah dia dalam kalangan orang beriman. Abang janji, abang akan cari kepala Leha. Messi, gran quite, tira el centro, dispara, golazo! Introducing new Panaflex Hot Patch. Fast-acting Panaflex Patch.